Aku dah cakap banyak kali, jangan buat idea bodoh. Jangan suruh puak-puak ni pergi masjid negara minta maaf. Bukan level kau nak minta maaf. Siapa nak minta maafkan dia? Imam masjid negara layak nak maafkan. Tak payah. Buang masa. Ingat kita macam mereka tu. Haram haram minta maafkan pun. Dia orang memang nak hina kita ni pun. Kan? Sekarang ni dah beratus ribu kali minta maaf dah puak-puak ni. Bangsa-bangsa tak sedar diri ni dah banyak kali dah. Sebab itu aku cakap, Presiden berjasa dah cakap, hukuman yang berat, gubal hukum yang berat, jatuhkan hukuman, tak kira lah paling ringan pun lucutkan kewarganegaraan, sebat maksimum, penjara mandatory berpuluh-puluh tahun, supaya orang gerun. Bila orang gerun, itulah tanda kita menyelamatkan majoriti lagi seluruh rakyat Malaysia ni. Tak kira bangsa apa, agama apa. Supaya akan datang, tak ada siapa-siapa dari pihak mana yang akan mainkan sentimen ni. Lepas tu gunakan alasan cacat, sakit jiwa, sakit mental. Bagi aku, mental tak mental, hukum dulu, sebat dulu. Mental tak mental belakang kira. Sebab dia orang juga. Kan? Kau nak kesian apa? Masa dia buat tu, ini negara-negara Islam. Negara ni majoriti orang Melayu Islam. Dia tu beranak dekat-dekat sini. Bukannya dia datang daripada India sana. Baru dapat IC, tak tahu adat resam, tak tahu mak bapak dia pun beranak kat sini mungkin. Jadi tak perlulah kita nak manja-manja kan. Hukum dia tu dengan hukuman yang keras, supaya bagi hukuman dan pengajaran. Itu yang Islam suruh. Bukan minta maaf, bukan kerana toleransi, bukan level kita nak maafkan, kau tahu tak? Ini bukan level hina raja lagi. Hina Perdana Menteri ke, hina Menteri Agama ke. Ini pijak Quran kot. Sedangkan isu kalimah Allah tu tak layak pun untuk Agong nak maafkan. Tak layak pun Raja-Raja Melayu ni nak maafkan. Dulu, yang kes kalimah dekat Sokin tu. Tak layak, tak ada siapa seorang manusia pun yang layak untuk maafkan. Tak ada siapa. Bukan level dia maki Raja-Raja Melayu. Bukan level dia maki yang di Pertuan Agong. Faham tak? Bukan level kita. Kita cuma jatuhkan hukuman supaya tak diulang lagi. Yang benda yang berulang-ulang berlaku. Ini bukan sekali dua dalam Malaysia ni. Bukan baru jadi kemarin. Banyak dah, puluh-puluh kali dah. Maki Nabi Muhammadnya, apa segala macam. Dah terlalu banyak. Banyak sangat dah. Lagi korang berlembut dekat atas tu, sebenarnya yang pengkhianat agama ni korang lah. Yang menyandang jawatan-jawatan menteri, yang Melayu-Melayu yang memerintah dekat atas ni sekarang ni, jika dia buat lembab sangat. Dengan apa segala benda korupsi yang ada ni, tu pun tak settle-settle. Aku pun tak tahu korang ni. Apa yang korang perjuangkan tak tahu. Ekonomi pun tak tahu mana hala pun. Alah, paling lembab, paling gagal apa semualah kerajaan kau. Memang tak boleh pakai tu.